Dekat Liga Malaysia, kita ada ramai player-player yang bagus, player-player yang legend. Mula dari Mokhtar Dahri sampailah ke Safi Salih. Setiap player ni mempunyai kelebihan mereka tersendiri disebabkan daripada tu yang mereka digelar sebagai legend. Dalam banyak-banyak player yang pernah bermain dekat Liga Super, player biasa dan juga legend, player yang saya suka dekat Liga Super adalah Badri Razi aka Pia. Sepanjang kerjaya bola sepak Pia, dia bermain bersama 4 pasukan yang berbeza iaitu PDRM, Kelantan, Perlis dan juga Kelantan United. Dalam banyak-banyak player dekat Liga Malaysia, bagi aku Pia ni merupakan salah seorang player yang betul-betul underrated dekat Liga Malaysia. Sebab apa? Pia ni merupakan seorang player yang berpengaruh di atas padang. Selain daripada tu, karakteristik Pia di atas padang pun memang padu juga. Tengok Pia main dekat bahagian midfield tu, dia punya ketenangan tu betul-betul lain macam lah. Selain daripada ketenangan, dia punya hantaran dan juga dia punya passing, cara dia receive bola memang lain macam. Sebab pasal Pia je kita teringat dekat Kelantan. Sebab apa? Pia ni merupakan individu yang sangat penting dalam skuad Kelantan pada ketika itu. And bukan setakat jadi kapten saja, player di sekeliling Pia pun respect dia gila-gila. Lagi-lagi pada ketika itu, Kelantan merupakan tim yang ditakuti oleh tim-tim lain. Pia merupakan salah seorang individu yang memberi jasa yang banyak dekat Kelantan. And aku still ingat lagi waktu performance Pia memang padu gila kan. Ada juga ramai klub interested untuk mendapatkan Pia, tetapi dia setia kepada klub dia. Tetapi sekarang kan dekat Liga Super ke atau mana-mana, kita jarang nak jumpa player yang mempunyai cara permainan dan juga karakter seperti Pia.